80 sen. Sangat murah. Dan harga pula kondok ni harga dalam RM10 10 sen. So kita nak try rasa atau tidak, kita makan. Tengok sos ni. Sos pedas juga lah. Sos pedas. Minta maaf guys sebab tahap pedas dia bertahan juga bukan harga pula, tahap dia memang pedas juga ini makanan. Sayangnya cheese dia tak boleh tarik. Panas. Dah. Dah. Macam mana dah buat? Pedas gila. Pedas mat, pedas. Bakal konon ni pun dah pedas Mana dah pun dah buat Letak sos banyak. Buat apa? Ikutkan. Kalau kondok depan dia cheese mozzarella. Dekat belakang dia sos. Bau sedap. Memang sedap gila depan. Tapi rasa pedas gila, pedas. Tengok juga aku dah rasa pedas tu tak. Makan ni pun dah pedas tu tak. Dah pedas. Hai, assalamualaikum guys. Kembali di channel Muhammad Syami. Channel apa hari ni? Channel dalam segmen SMR Mukbang. Hari guys, kita makan dah sambil tengok cerita. Sekarang ni kita nak makan. Dekat depan aku ni ada depan aku ni ada Family Mart yang aku beli. Harga air ni dalam RM9.80. Sangat murah. Kondok ni harga dalam RM10 10 sen. So kita nak try rasa atau tidak, so kita makan. Tengok sos dia. Dekat ni ada mayonis dengan sos apa ni, sos Korea. Dahsyat. Jom kita makan. Tapi sebelum kita makan, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sos apa? Pedas juga lah sos ni, sos Korea. Minta maaf guys sebab sempena hari raya ni saya tak upload video. Sebab kenapa? Saya tengok konten saya, bukan support saya pun kan. Try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak pedas sikit lah. Tahap pedas dia bertahan juga bukan harga pula, tahap dia memang pedas juga ini makanan. Sayangnya cheese dia tak boleh tarik. So sabar je nak pergi tu.
Memang cakap tahap level dia memang pedas gila main. Pedas. Tahu tak? Pedas. Tahu tak? Pedas. Sama sebenarnya kita tunggu cheese dia apa? Dia tarik. Kita tengok konten lah. Fatamin. Aku nak tengok sekejap. Aku nak tengok sekejap apa punya kondok. Sekejap Kau sabar, kau sabar. Sabar panas. Okey, chest dia tidak sudah meleleh, mat. Panas. Dah. Pedas. Macam mana dorang ni buat? Pedas gila. Pedas, mat. Pedas. Bakal konon ni pun dah pedas Mana dah kau dah buat ni Desak sos banyak.
Buat aku pedas. Aduh. Kenapa pedas sangat ni? Kau tahu lah. Aku benda ni. Okay deh. Aku boleh katakan kondok dia rasa pedas. Cheese dia pun boleh tahan pedas. Bila pedas, tengok juga aku dah rasa pedas tu tak. Makan ni pun dah pedas tu tak. Dah pedas. Hai dah, pedasan. Aku bagi 8.10. Kau makan apa? Pedas sangat. Dia punya rasa dia pun sedap. Cuma dia letak sos banyak sangat. So kan banyak sangat. Sos dia dah terlebih pedas. Pakai sos Korea dengan mayonis. Untuk air pula, aku memang rekomenkan. Air dia memang sangat premium. Tengok paket packaging dia. Memang lawa ni. Si ada tulisan family mart lagi. Kalau korang nak ni, korang boleh tag dekat sini. Tag dekat www.familymart.com.my, dekat Instagram dengan Facebook. Memang sedap. Coklat. Air coklat dia aku baca 10 apa 10. Sebab air ni sedap. Tak manis, tak kencing manis. Rasa dia okey lah. Cuma ni je. Cuma yang ni je. Kira pedas sikit. Okay, itu saja pada konten hari ni. Kalau korang enjoy dengan konten ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan follow dekat di sosial media Muhammad Syamil. Supaya kita bayu kita je. Aku tak tahu ada lepas buat konten apa. Korang komen je lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan kalah. Rencana kamu kaget mau. Benda lah. Bye.